Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi menonton channel Pok Mang Tiup. Pada kali ini saya nak cuba tongkat yang baru beli ni. Nak cuba guna tongkat ini berjalan-jalan keliling Tasik ni. Nak tengok sama ada tongkat ni sesuai ataupun tidak dengan saya. Kalau sesuai, saya akan terus gunakan tongkat ini apabila berjalan-jalan. Okey. Ini untuk menguatkan lagi kaki belah kanan saya. Bila pakai tongkat ni mungkin akan rasa selesa sikit. Walaupun perjalanan mungkin tak berapa lancar sebab pakai tongkat, tapi untuk menyokong kaki belah kanan supaya dia lebih kuat lagi. Begitulah tuan-tuan. Marilah kita tengok bagaimana hasilnya nanti. Okey. Seterusnya saya cuba lagi sekali. Kali ini berjalan-jalan di mall. Guna tongkat ni. Testing. Nak tengok sama ada tongkat ni sesuai atau tidak untuk saya pakai untuk berjalan-jalan. Buat jalan-jalan, sama ada dia lebih menyenangkan saya, boleh membuat saya rasa lebih selesa. Okey. Untuk berdiri menyokong kaki sebelah kanan. Okey. Cuba kita tengok boleh tak tidak, selesa ke tidak. Lagi satu, tongkat ni kalau saya berjalan-jalan dekat keliling kawasan rumah, kadang-kadang jumpa anjing. Tongkat ni pun berguna juga. Anjing takut kalau kita ada tongkat. Kalau kita jalan tangan kosong je, wah, kemain lagi anjing. Okey. Saya rasa selesa. Okey. Mungkin sesuai lah untuk saya guna jalan-jalan, pusing-pusing, keliling. Okey. Masuk dah tangan dia. Nah, kali ini hati sekali. Makan lagi makan nasi goreng, minum teh o ais. Aduh, marilah kita menikmatinya, kawan-kawan. Jemput makan semua. Okey, rasanya boleh tahan jualan nasi goreng ni. Bagi saya sukalah. Saya bagi satu like kepada kedai ni. Wah, sedap. Boleh bagi like. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan suka dengan video saya pada kali ini, bolehlah bagi juga satu like kepada video saya ini. Tekan like di bawah itu. Ya tuan-tuan, like, komen, share. Okey, kepada yang belum subscribe, boleh tolong subscribe. Okey, bila dapat banyak subscriber, banyak like, banyak komen, buat saya lebih bersemangat lagi untuk buat video. Okey, tolong support saya. Sama-samalah kita.